Dah lama sebenarnya aku dengar buah mempelai harum manis ni. Aku tak pastilah macam mana kat tempat lain. Tapi dengar kata harum manis ni cuma ada dekat Perlis je. So aku beli sekotak buah harum manis. Dalam kotak ni ada 5 buah sahaja. Harga lebih kurang dalam 50 lebih. So sebiji lebih kurang dalam RM10. Rasa macam mana? Rasa sedap. Harga buah harum manis terlalu mahal. Rasanya kau boleh beli dapatkan buah mempelam kat luar saja. Dengan RM50 dapat lebih banyak. Bolehlah untuk buat cuba-cuba.